Semeh. Ni Pak Semeh, ni nak tanya benda ni Pak Semeh. Main betul. Oh ni Pak Semeh. Apa Pak Semeh boleh jadi lagu ni Pak Semeh? Mana ni? Spoiler dia ni. Patut nak buat kan kalau dia jadi lagu ni. Untuk spoiler dia ni. Okey. Untuk spoiler ni biasa leh. Dia ni bagi lama ke. Duk main dengan jemur panas terlalu lama. Bukan kata baru cak dalam seminggu ke setahun ke depan lagi mari jadi indak lah. Ni memang lama lah. Ni banyak tahun dah lah. Tadi pas pula ni ya fiber. Ya fiber ni memang dia tidak serupa macam apa benda-benda plastik. Fiber ni buat lagu mana pun dia atas nasib lah. Macam judi lah. Kalau kata kena molek, dia nak butir air tu boleh kau pergi masa jangkau yang panjang sikit lah. Nak boleh kau jadi butir air. Kena kemungkinan buat hari ni cak, pakai yang 2 bulan kau sebulan, jadi butir air lalu. Fiber ni tak lari mana dah. Memang fiber ni pesen dia, nyakit dia gitu. Mudah butir-butir air. Macam seperti spoiler on Najah ni, dia fiber kaya dah. Bila fiber, lepas tu main dengan jemur lah, terlalu panas kau lama sangat lah apa. Jadi gini lah. Kalian ni dia nak tanya gapo kita, nak suruh kita tunjuk proses dia ke. Cara-cara lah kan. Boleh. Nanti kita tunjuk dia dah. Kita bakar mak ni. Kita baru nak nyeming ni. Tak ada nyeming lagi. Okeylah, lama dah. Lepas tu buat macam mana eleh pastikan abang-abang kat kakak luar sana nak main benda-benda jenis pom benda kering gini nak main debu pakai mask ni buat cuma tunjuk teria ya. Abang kak jangan marah buat cuma dah. Buat cuma pun tahu memang kena pakai mask lah. Ni buat cuma nak tunjuk teria kat abang-abang kat kakak di luar sana. Mana ilmu hak buat cuma ada buat cuma kita turun balik. Bukan kata nak kongsi duduk dia seorang. Bukan itu bukan buat cuma tu orang lain. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni kita pakai mesin ni. Ni kertas pasir ni kita pakai kertas pasir saiz 240 ataupun habis nak pakai 320 pun boleh kalau kata makan. Macam ni kita pakai 240 ni hak bekas pakai dah lah. Okey, kertas pasir ni saiz berapa be? 240. Okey be. Okey, ni kita bermula dah. Apa-apa nak buat kerja kena baca bismillahirrahmanirrahim be. Okey. Okey, ni, abang tengok sendiri lah. Lah ni, buat cuma guna untuk mesin ni, kita pasir saiz 240 untuk buat proses dia ni, nak buat lagu mana, cara dia abang. Okey, lah ni asal original dia yang mari di bengkel, lagu ni. Kutuk kan. Okey, jadi kita nak buat dia tu, bukan kata kita buat hanya satu lapisan tu, cun-cun kata, menyih-menyih kata. Biasa-biasa dak. Abang kena buat macam ni, seperti macam ni abang. Abang sendiri lah. Ni, cak. Kedua yang tubik putih macam prema gini. Lepas tu ketiga ni tubik macam warna kelabu gini be. Jadi abang kena buat dia tu setakat mana be? Okey, untuk ni bukan hak ni kita buat be, tapi di sini. Abang buat ni biar jadi tubik ni. Putih ni pun kita kena buat juga ni. Tak boleh ada. Dia jadi macam ni. Abang tengok alik Ni buat cuma buat biar seperti jadi macam warna kelabu ni be dah. Abang tengok Ni be. Ni macam mayat tu suruh pakai mask be. Apa tengok ni debu ni. Masuk hidung bahaya. Ni macam teria lah. Saat ni macam awak pun macam duk gitulah. Lepas tu dia tu bik kat wayar ni so. Itu bik kat bawah ni. Okey be. Ni kita sambung balik Ni apa cuma wayar sana ni. Jadi habis kakak-kakak luar sama kena buai biar rapat jadi seperti macam ni be. Kalau kata tinggal putih ni, kalau boleh pun habis buai juga biar jadi setara ni. Semualah putih ni. Putih spoiler dia ni belakang. Bawah ni tengok atas kadar lah. Kalau kata dia tak jadi macam ni, habis tak payah buai mana. Dia buai biar tinggal putih ni saja ko. Tapi nak comel buai belakang. Lepas tu apabila siap dah gini belakang, habis buai menggunakan kertas pasir saiz 240. Siap dah belakang habis buat jenis butir ni siap dah. Butir bumper lah spoiler dia ni. Habis pun boleh tiru naik primer lah. Deh. Kalau nak comel lagi, habis sembuh ubat plastik primer dulu be. Kalau nak sedap lah bagi Pak Simang, kalau kata habis nak sembuh pun comel juga. Walaupun dia fiber. Jadi siap lo belakang ni, habis pun masuk lo boleh plastik primer biar dia lindung molek belakang lah. Comel molek habis sembuh tu biar dia kena rata molek, habis pun terus naik primer lah. Primer seperti macam ni lah. Plastik primer tu untuk megang cat di permukaan benda-benda plastik Fiber ni bukan plastik, cuma nak suruh megang lagi kuat lah. Dah gitulah. Jadi habis kena buat kapak seperti macam ni. Ni buat belakang ni. Mesin memang kena mesin habis. Buat biar jadi macam gini balik dah. Jadi, okey be. Kalau gapo-gapo dia nak tanya gapo-gapo pun boleh tanya. Mak mana-mana Pak cuma ada ilmu insya-Allah Pak cuma akan kongsi kau dunia dan akhirat insya-Allah kita akan tolong sama-sama Pak kita biar pandai belakang.
Ya tolong doa buat Sumang. Biar mana-mana tengok video buat Sumang ni, biar bermanfaat, boleh guna. Lah ni siapa kau hujung hayat ni. Bukan kata hari ni guna tu ada lah. Dah, dah. Apa-apa tolong pasal kau saya. Kalau kata nak cat rank kata sahaja, kau nak coating lampu sahaja, nak polis butir sahaja. Tak ada masalah. Nak cat bumper kau gapo, berkenaan dengan cat-cat, tak ada masalah. Boleh hubungi nombor Pak Syamul letak di bawah ni. 0111523499. Ingat dah, kita pergi dengan kualiti akan mari dah. Ingat 1 2 3 lepas.